Jangan risau, jangan takut tentang NCR ke apa ke. Itu semua kita belajar daripada situ. Saya sendiri pun personally, saya banyak belajar daripada NCR. Okey, saya ada terima satu soalan lah tentang first time eksekutif halal nak terima auditor untuk datang mengaudit. Okey, dia nak tahu macam mana sebenarnya proses audit ni. Jadi saya nak ceritakan secara ringkas. Proses audit ni terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama pre-meeting, yang kedua adalah on-site audit, yang ketiga adalah closing meeting. Masa pre-meeting tu, pihak auditor akan datang, memperkenalkan diri, bagi tahu tujuan, kenapa dia orang datang, untuk mengaudit halal, untuk permohonan baru dan sebagainya lah. Kemudian eksekutif halal pula akan memperkenalkan diri dan akan menceritakan sedikit tentang permohonan halal syarikat. Kalau boleh buat presentation, buat slide presentation. Kalau tak boleh buat presentation, mungkin syarikat kecil, maka boleh sediakan hands out macam printing slide ke something lah kan, yang mana boleh kita ceritakan secara ringkas kita punya permohonan kita. Jadi apa yang eksekutif halal perlu sediakan, kita cerita sikit lah tentang company kita buat apa kan, ada berapa banyak produk yang kita apply, kemudian adakah ini permohonan baru ke, renewal ke kan, kemudian berapa ramai pekerja di production, berapa ramai pekerja Muslim warga negara, kemudian cerita sikit lah bahan-bahan yang kita guna, kemudian yang mana bahan-bahan yang ada supporting dokumen yang mungkin nak expired ke, ataupun yang ada new ramuan yang kita nak buat masuk ke. Maksudnya kita bentangkan waktu tu, waktu pre-meeting. Jadi itu adalah masa untuk halal eksekutif kongsikanlah dengan auditor. Kemudian pihak auditor akan mula membuat audit documentation. Okay, jadi dia akan minta file halal, dia akan minta rekod-rekod yang berkaitan lah. Contohnya production record, rekod pekerja, rekod pembersihan, pest control record dan lain-lain lagi. Kemudian setelah dia dah check semua documentation, dia dah berpuas hati, mereka akan pergi on-site audit untuk verify pula apa yang ada kat documentation tu dengan apa yang ada di lapangan tu betul ke tak betul. Selepas dia dah buat audit di lapangan, dia akan verify lah. Kemudian mereka akan datang untuk buat closing meeting. Sebelum buat closing meeting, mereka akan sediakan report, mereka buat report dulu. Kemudian mereka akan bentangkanlah kepada auditi, kepada syarikat. So daripada situ kita tengoklah apa laporan dia. Kalau ada pembetulan yang perlu dibuat, maka kita hendaklah settlekan dalam tempoh yang diberikan, yang kita setuju dengan auditor tadi. So itu adalah secara ringkasnya proses audit. Jadi saya harap eksekutif halal ataupun syarikat boleh prepare sikit lah kan, prepare sikit untuk menerima auditor ni. Jangan risau, jangan takut tentang NCR ke apa ke. Itu semua kita belajar daripada situ. Saya sendiri pun personally, saya banyak belajar daripada NCR.